Pengalaman Pak Cik dalam buat sanad di Mesir ini sehingga hari ini adalah 3 tahun betul-betul. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Abdul Majid bin Awan. Anak-anak panggil Pak Cik Majid. Pengalaman Pak Cik dalam buat sanad di Mesir ini sehingga hari ini adalah 3 tahun betul-betul. Memulai tahun 2023, 2024 dan 2025. InsyaAllah sekiranya rezeki, panjang umur, kesihatan baik, InsyaAllah Pak Cik berazam untuk datang lagi sehingga tamat 10 qiraat. Kali pertama tahun 2023 buat satu qiraat iaitu Sumbah dan Haf. Kali yang kedua Pak Cik buat 2 qiraat iaitu qiraat Imam Kalah Al-Asir dan Yaqub. Dan kali ketiga ini Pak Cik buat satu qiraat dan satu riwayat. Qiraat kali ini iaitu qiraat Kisai dan riwayat Ruwais. Dan insyaAllah sekiranya mesti yang dimaklum tadi, ada rezeki, murah rezeki, panjang umur, kesihatan yang baik. Pak Cik juga selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Pak Cik dapat tamat 10 qiraat di negara Mesir ini. Walau macam mana pun Pak Cik juga berazam nak buat di Masjid Madinatul Munawwarah dan Mekah. Tapi program yang semacam ini belum ada lagi. Oleh itulah Pak Cik guna pendekatan datang ke Mesir untuk buat sanad. Sebab di Mesir adalah bumi Anbiya, penuh dengan kisah-kisah sejarah-sejarah Nabi pada masa dahulu. InsyaAllah. Pengalaman dengan Syekh kat sini adalah amat baik sekali. Dan Syekh banyak membantu Pak Cik sebenarnya. Semasa Pak Cik buat 2 qiraat, Syekh sanggup menjemput Pak Cik di penginapan dan menghantar balik pada masa malam. Ambil selepas solat maghrib, hantar selepas pukul 11 atau 12. Itulah. Jadi Syekh memberi kerjasama yang baik lah. Sebab kalau ambil satu qiraat berarti tak perlu buat masa panjang lah, tak perlu buat malam. Tapi kalau ambil 2 qiraat kena buat malam sebab masa tak cukup. Ya itulah kita sebab kejar masa juga. Dan program ini dalam masa lebih kurang 2 minggu. Dan kita betul-betul kita bacanya dalam masa 10 hari ya. 10 hari kita. Sepanjang Pak Cik datang ke Mesir buat sanad, servis atau perkhidmatan yang diberikan oleh syarikat Ustaz Hafiz adalah amat baik dan kerjasama yang baik dari segi makan minum, penginapan dan juga transport pun bagus. Perjalanan semua dengan lancar. Dan di samping itu Pak Cik lihatlah kalau compare dengan lain-lain syarikat Ustaz Hafiz adalah memberi harga yang berpatut tanah, reasonable, dan malah ada yang kata pun lebih murah daripada yang lain. Terima kasih.